11 Februari 2012, upacara pertama istiadat pertukaran pengawal Istana Negara Jalan Duta. Pada hari ini, dalam tahun 2012, istiadat pertukaran pengawal Istana Negara diadakan buat pertama kali di Istana Negara, Jalan Duta, Kuala Lumpur. Istiadat ini membabitkan Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja, RAMD, dan bermula daripada detik ini, ia akan dilaksanakan pada hari Sabtu, minggu kedua pada setiap bulan. Istiadat dimulakan pada pukul 9.50 pagi dengan perbarisan keluar daripada Istana Negara ke kawasan pekarangan oleh 4 orang pegawai bersama dengan 42 orang anggota sambil membawa panji dengan diiringi kumpulan pancaragam RAMD. Ia kemudian diikuti pula dengan perbarisan masuk oleh 4 orang pegawai dan 42 orang anggota lain dan disusuli dengan penyerahan panji sebagai simbolik pertukaran pengawal.